Benda yang paling sakit adalah tuan-tuan, bila keluarga kita, orang tersayang terdekat dengan kita perlukan bantuan tapi kita tak ada apa-apa. Benda ni boleh berlaku bila-bila masa. Bayangkan tuan-tuan, mak kita sakit, orang tersayang kita sakit, anak kita sakit, perlukan rawatan. Kita tengok depan mata, kita tak cukup duit. Betul, kan ada takaful. Kita harap ada simpanan tapi akaun bank kita kosong sebab kita tak pernah rancang. Kita cuma harap gaji cukup. Ramai orang bermula simpan ni selepas mereka diuji tuan-tuan. Tapi masa tu semuanya dah lambat. Kalau kita mula daripada sekarang, walaupun sikit, kita dah mula bina benteng untuk lindungi orang yang kita sayang. Emas bukan pelaburan tuan-tuan. Emas adalah perlindungan. Itu insurans kekayaan. Waktu kita tak tahu nak harap pada siapa tuan-tuan, tak ada orang nak tolong kita, tak ada tempat kita nak pinjam, musibah tu datang, Emas takkan tanya kita kenapa. Dia akan bantu pemilik dia tanpa banyak songeh, tanpa banyak soal. Tak sama macam kita nak pinjam dengan orang kan. Dia adalah kawan yang paling bagus. Video ni buat anda dan keluarga anda dengan rasa tanggungjawab yang lebih dalam. Follow saya akan ingatkan tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kena bersedia sebelum menyesal.